Saya mengkongsikan dua cara ini mengelakkan traffic jam semasa balik kampung di highway. Jom saya tunjukkan apa dua cara itu. Bila tahun baru Cina, mesti ramai yang balik kampung kan? Tapi nak balik kampung tu, semua orang pun takut mesti jam teruk punya. Dalam biasa kita mesti pakai Waze atau Google mah. Tapi sekarang kita ada dua cara lah. So macam mana nak tahu keadaan jalan raya lebih tepat dan real time? Senang saja. Bermula-mula buka website Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Lepas tu tekan paparan CCTV Lebuh Raya. Kat situ boleh terus tengok live semua highway sekarang jam ke tak. Selain itu, website itu juga boleh kira toll dari tempat start sampai tempat yang kita mau pergi. Senang top up, siap-siap touch and go. Kalau tak ada, biasa kita ada nampak kan orang sangkut itu toll sana, kita memang marah-marah. Jadi kita kena pijak sebelum kita ke kampung, kita semak dulu berapa kena top up dekat touch and go. Kalau ada keluar masuk Singapura pula, boleh guna satu lagi website, Jalan Now. Senang cek keadaan CIQ Tuas Highway, elak sangkut lama kat custom. So tahun baru Cina ini, anda ada balik kampung tak? Kalau ada, ini dua cara ini harap boleh bagi anda manfaat. Kalau suka video ni, jangan lupa like, follow, share dan komen di ruang komen. Lagi berapa hari sudah Chinese New Year. So sini saya ucapkan Happy Chinese New Year, Kong Si Fa Cai kepada semua-semua dan Happy Holiday untuk rakan-rakan di luar sana.